Untuk makluman yang berhormat, pengkalan baharu, negeri Perak telah diluluskan kawasan zon pembangunan ladang hutan seluas 100,000 hektar melalui mesyuarat Majlis Tanah Negara ke-68 pada tahun 2012. Walau bagaimanapun, Kerajaan Negeri Perak telah menetapkan pelaksanaan sebenar bagi zon pembangunan ladang hutan di negeri Perak hanya melibatkan keluasan seluas 32,375 hektar, iaitu bersamaan kira-kira 3% daripada keseluruhan kawasan hutan simpan kekal di negeri ini. Pelaksanaan pembangunan ladang hutan ini dilaksanakan secara berfasa dan tidak diberikan kelulusan secara serentak bagi memastikan perancangan yang lebih tersusun serta pemantauan yang berkesan terhadap impak alam sekitar dan pengurusan sumber hutan.